Okey, nampak ni. Okey, ada orang yang struggle nak solat tak boleh tak? Okey, ada orang yang struggle nak solat berdiri tegak tak boleh sebab apa? Sebab sakit kaki. Sakit bahagian kaki, sakit buku lali, sakit pinggang. Okey, sakit lutut tak boleh nak berdiri tegak solat. Okey, jadi kena solat atas kerusi. Kalau korang pun struggle dengan masalah yang sama, okey, tanda-tandanya korang kena amalkan seketika. Sebab apa? Korang boleh tengok feedback ni. Okey, feedback ni daripada buku lali yang sakit, tak boleh berdiri solat tegak macam normal, macam biasa. Okey, sekarang dah boleh solat macam biasa, berdiri tegak, solat tegak. Okey, macam biasa. Okey, solat secara normal, tak payah duduk, tak payah guna kerusi dah. Okey, jelas tak? Kot-kot lah dekat dalam ni ada mak ayah korang yang mengadu masalah yang sama, sakit pinggang. Mak sakit pinggang, ayah sakit pinggang. Okey, nak solat macam biasa tak boleh. Asyik kena duduk atas kerusi je. Okey, rindu nak solat macam dulu balik. Itu tanda-tanda korang, mak ayah korang dah ada masalah saraf lah. Okey, sakit pinggang ni, okey, sakit pinggang dia bukan